segala azabmu. Ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Ya Tuhanku, bantulah mereka, wira negara yang berkorban nyawa. Dia seorang kita tarik cumi kita. Dah lah ni kita buka kasut dah. Ni dulu. Dah. Kita lah nak start motor dah pergi kat lah. Bunyi bayar dirham. Nak baik, bayar RM1. Dewasa bagi umur 50 ke atas 10. Pahlawan baling. Padang. Belakang pasar tu yang tu ni dia asal rong. Asam go. Asam rong. Dengan batin terkoyak lah ada juga. Tapi dia paling glamour asal rong lah. Asal rong tu dibiji getah. Dia masuk. Biji getah. Tanya kan. Betul? Boleh lagi pakai lagi. Kat benteng tu berapa nama? Tidak panjang. Ada panjang kat benteng kan? Sarong Sarong. Dia biji getah tu dia mana dia dikeringkan, lepas tu dimasak dengan ikan sungai. Okeylah, cubalah boleh kan rasa. Tanya dululah harga berapa. Kalau masih nak kena seko kan kena RM30. Betul. Ikan apa? Ikan bajung kan? Ikan kerai apa? Ikan kerai. Ikan kerai. 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 Mahal. Banyak ikan kerai sini. Kalau ikan patin. Tapi itulah dia kena tanya dulu. Ikan ni berapa dia angkat. Kalau tidak nanti kalau kena ekor mana apa. Tinggal motor ah. Tinggal motor. Boleh. Ya. Okay. Ini mungkin lembing yang digunakan pahlawan dulu. Antaranya Mak Kilau. Galeri Mak Kilau. Tadi nampak satu guru masuk pakai katik kan. Air sekali Pak minat. Satu tahun lebih ya. Dekat-dekat satu tahun lebih. Dekat waktu itu lah kisah pahlawan ni 1947, 1 tahun. Maknanya masa yang dia kemunculan dari tahun 70-an tu kan, dia 1 tahun lebih dah. Mereka buat kajian, lepas sahkan, lepas siasat dan bukti dia ni adiknya orang ni yang klaim Mak Kilau tu memang Mak Kilau. Dia tunjuk bukti dia kan dekat orang yang ahli bidang tu, memang sahkan bahawa dia Mak Kilau. Lepas tu dia buat bumi kena ikut istiadat pahlawan lah dekat sebelah jalan makam Mak Kilau. Dia lawan penjajah British. Bila Mak Kilau popular lah. Ini Sultan Negeri Pahang. Lagi ni ya. Pendalaman. Sini yang penantangan orang Melayu dekat British. Takkan tanah air. Panjang tombok nak lawan Senapang ni. Senapang cari semangat kan dengan ilmu tinggi Kelantan. Tapi tentera tu British pun tentera asing lah. Bukan tentera apa pun. Guna tentera asing kan nak lawan orang tempatan. Dia ada kebayang ke? Dia ni katanya kita kebai. Orang kebai. Ini contoh ni. Itu British, ini tentera apa? Ini orang Melayu berjuang. Sampaikan parah. Siapa kata kita merdeka tanpa darah? Siapa kata kita merdeka dengan perjanjian? Siapa kata sebelum lagi kita dah melawan dari zaman Melaka dan seterusnya, kita melawan setiap tempat dekat Malaysia ni. Baik dari selatan, utara, timur, barat, semua melawan. Pahlawan takkan kalah. Semua Mak Kilau. Yang semua Mak Kilau. Baru macam waris tu. Terus kata kalau tinggal makan lagi kau panggil dia. Macam waris ni. Elok gambar elok macam tu habis. Lagi boleh turun. Saya mau gambar yang HD. Elok kat mana? Dengan kenal dia. Kenal gaya orang pakai. Dia mana kaya. Tengok macam tu. Ni perjanjian.
tahu awak ada dengan siapa ni. Saya kata tak tahu. Hari ini saya beritahu, tapi dengan satu syarat, awak mesti bersumpah tidak akan bocor awak tadi. Berkat-kat tengok pasal dia bercakap sendiri. Kerinduan membara terhadap anak membuatkan Mat Kilau tidak mampu berdiam diri biarpun sumpah sudah dilafaz. Saya makan dua je dia. Oi. Tak tahu, tak tanya dia lagi. Ni saya buat. Budak-budaknya pun. Ni pegang. Enggak. Satu, dua, tiga. Tahan pakai spek tak tahan? Spek buat tak ada apa. Ya Tuhanku, bantulah mereka, wira negara yang berkorban nyawa demi negara, bangsa dan agama. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka, dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu, ampunilah aku, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan. Inilah pahlawan Mat Kilau kita. Pahlawan dan zuriat keturunan Mat Kilau. Oh, semua zuriat dah simpan kat sini ya. Bersemadi di sini. Kampung Kedondong, Pulau Tawau. Tu sama Mat Kilau dekat pintu masuk. Oh. Ketunanya berapa dah? Tadi masa dalam video kita tengok tadi waris dia kan. Saya ingat mungkin dia ada 3-4 generasi dah. Dia pun lahir tahun 1847 ikut kata tadi. 1847 kan. Dekat hampir 150 tahun lah. 150 tahun. 155, 10, 11, 20. Dekat 200 tu. Ha, dia buka kat 5 generasi lah. Betul. Kita tengok. Kedondong. Ada orang panggil Ambra. Ha? Kita panggil Ambra kan? Ulas ni dia panggil Kedondong. Kedondong. Ya, apa Kedondong? So, Yalah, orang kampung dia mesti. Ada kaitan ke? Ada tapi jauh-jauh lah. Jauh lah. Kita nak trace susah. Berapa pahlawan ada? Pahlawan. Janji ada agak. Ada agak semangat pahlawan tu. Langsung ya penghuni kubur. Jangan lupa lah hak dia juga. Betul lah. Bayangkan. Jangan lupa sikap-sikap. Lupa jangan lupa. Adakah pandangan kita dia telah ditutup? Sebab kan? Tanya Pak In. Pak In jumpa tahun lah. Pak In pun jumpa kat Gulim. Asal ni dia jumpa kat Gulim. Mungkin bila dia keluar tempat dia dari Segak, lain macam. Lagi jauh dah kita niat kita ni. Bagi penghormatan kat Pendekar pahlawan Melayu. Aku rasa setahu aku lah kan, pahlawan kita yang penuh dengan mistik mana kan,
Lah yang aku dengar ni Mat Kilau. Lepas tu kita mula melawan ke arah cara moden lah. Kan senjata api semua tu. Ada yang tadi dalam video tadi dia pakai salam ke Omar kan, kata macam ni salam. Oh ni ya. Dia nak ada lah. Dia seorang kapuk kirim salam kat anak dia. Omar bin Kena dia Malaysia kan. Balik sini balik dia guna nama samaran tu Masyam. Lepas tu dia katalah kat orang yang kampung tu kirim salam kat ni Omar ni. Kita singgah sat. Kenakan ada bunyi dah. Gerai orang kilau tu tolong sat singgah. Ya. Okey. Kena cendoi kan. Aku tu apa nama warung tu kan. Dah memang budak gaya. Ada bawah kurungan tu ada orang kerau. Kami tahu hang kerau. Minah. Wan ajak berjalan lah ayah. Ayah tu nampak lah. Kelibat. Tiba-tiba dia hypo. Sisi jangan tanya dia bab makan dan bab minum. Sebab dia bab gamak boleh Sisi. Kalau dia tiba dia hypo. kalau dia boleh jalan. Boleh berjalan, lupa boleh makan dapat minum. gambar lepas dia. Ni aku baru lepas boleh ni. Baru boleh jalan. Saya tak salah. 77 lah. Tak ada kat dunia ni. 77 aku 5 tahun. 5 tahun. Aku boleh jalan. Apa tak nak masuk tu? Bagus nak sampai berdiri tu. Apa baca doa orang ramai kita kita. Tak masuk. Jom masuk pakai masuk. Tak. Pakai masuk. Mana mari. Pakai mari. Mari kat kepala. Cik lagi mari. Tahu lagi saya kat lek. Tak apa, tak payah buka. Perlu. Kan this is normal. Tak. Silap buka masuk. Tak. Dia biasa aja. Jangan pijak ni. Sebab aku sedih sikit tadi. Okey. Fatihah. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga. Penjajah mengatakan engkau derhaka, maka engkaulah pahlawan sebenarnya. Gema seabad silam, Inggeris datang meredah Pahang bersama peluru, bersama senapang, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sungai Semantan berubah merah, bukan sarap hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke Hulu. Arus merahnya menjulang mayat pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara. Bukan bintang tersemat di dada, semangatmu api negara berdaulat. Namamu terukir di jantung rakyat.